الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين خصوصا في رحية وفي الغزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah, kerana dengan limpah kurnia dan keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, pagi ini Allah himpunkan kita bersama-sama untuk berada dalam dan mengimarahkan rumah Allah dengan berjemaah dan juga majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hitung dan catat ianya sebagai suatu amalan soleh, amal kebajikan yang menjadi bekalan untuk kita balik ke negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang dapat menyedarkan kita tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah yang hina di atas muka bumi ini. Dan dengan ilmu tersebut menjadikan ianya panduan untuk kita melakukan ibadah. Mudah-mudahan diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sebagai muqaddimah yang saya petik daripada 40 hadis akhir zaman, hadis yang ke-39, menggadaikan agama kerana dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران أو كما قال رواه الترمذي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman rijalun, akan timbul di akhir zaman kelak rijalun, orang, yakhtiluna dunya bid-din, timbulnya manusia-manusia ataupun orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Yalbasuna lin-nasi juludad dha'ni minal lin, mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dipakai itu diperbuat daripada kulit kambing, yakni berpura-pura susah, berpura-pura zuhud kepada dunia, untuk mendapat simpati daripada orang ramai, kata Nabi. Dan percakapan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka itu adalah hati seumpama serigala, yakni yang mempunyai tujuan-tujuan yang amat jahat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, kata Allah, ataupun kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, yakni mereka yang menjual agama untuk keuntungan dunia, habuan dunia yang sedikit. Mereka yang berpura-pura di hadapan masyarakat, kononnya mereka lah zuhud kepada dunia. Mereka yang bermulut manis, yang menyebabkan pada zahirnya masyarakat apabila mendengar kata-kata dan pandangan daripada mereka itu, mereka lah yang paling baik. Dan golongan yang mereka tentang itu adalah golongan yang sangat jahat.
puak-puak lagu ni kata Allah, aku bersumpah atas mereka ni aku akan turunkan satu fitnah yang tuan-tuan muslimin muslimat menghairankan, bukan takat orang awam, bahkan orang alim sendiri tak jumpa cari apa punca fitnah lagu ni. Kata Allah, fitnah yang akan diturunkan itu sehingga orang alim, yakni orang-orang agama pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, daripada hadis ni kita ambil ingat, Nabi pesan kat kita 1400 tahun dulu lagi, bahawasanya akan timbul akhir zaman ni, kita duduk di hujung-hujung dunia ni, timbulnya manusia-manusia yang pada zahirnya kita melihat dia ni bijak dan pandai dalam beragama, mengaji agama, bukan dekat mengaji ni luar negara 5-6 tahun pergi, hak mengaji di Mesir, hak mengaji di Jordan, tuan-tuan ni mengaji lama tentang agama, tapi bila balik mai ikut orang zalim, menyembunyikan kebenaran. Hang mengaji pandai-pandai di luar negara tu, tuan-tuan muslimin muslimat, patut balik menyatakan kebenaran, biarpun baik tak kenal dengan pemerintah dan sebagainya pun tak apalah, hang kena amanah dengan ilmu. Tapi apabila dia balik mai dengan ilmu yang dia ada, ditawarkan jawatan-jawatan yang tertentu, dia menyembunyikan kebenaran. Sepatutnya dia memberi teguran, akan tetapi oleh kerana teguran dia itu akan menyebabkan kehilangan jawatan dan sebagainya, dia diamkan. Maka inilah ulama-ulama bisu ataupun orang-orang yang menjual agama dengan harta, dengan habuan dunia yang sedikit. Mengaji sampai Mesir, dia mengaji kat ulama kat Fir'aun, tak tahu. Pasal Fir'aun ada agak di Mesir, ada agak jenis gitu. Punya lama, habis duit lama-lama. Ada yang balik mai tuan-tuan muslimin muslimat dengan autoriti ataupun kedudukan dia dalam bidang agama ni tinggi, dia gunakan kedudukan itu untuk mencambahkan kekeliruan atas dalam kepala masyarakat. Dia ada jawatan, contohnya dia ni orang yang dikenali sebagai seorang yang hebat dalam bidang hadis, tak hebat mana pun. Dalam Facebook dan sebagainya, dia mendatangkan kekeliruan, menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Bahkan ada yang menggunakan autoriti, mufti dan sebagainya, dia gunakan kedudukan itu untuk bagi celaru masyarakat. Dengan pandangan dia itu menyebabkan orang ramai, orang-orang awam ini jadi tak apa yakin dengan Islam, jadi memandang rendah pada alim-alim ulama, jadi tak kuat untuk mempertegakkan Islam, mendaulatkan Islam di tanah air sendiri. Tuan-tuan tengok ni akhir mutakhir ini, apa yang dilakukan oleh segolongan orang-orang yang ada autoriti dalam agama. Hak sekok doktor bodoh tu, dia kalut duk bahas benda-benda yang telah pun ulama dulu selesaikan. Masalah qada semayang, masalah baca doa sebelum nak makan. Ni benda-benda kalut. Benda-benda yang telah pun diselesaikan, tapi dibuat naik semula, menjadikan ianya isu-isu yang sangat sensitif. Jadi orang-orang bawahan, orang-orang awam yang kurang mengaji ni bila dengar, oh betul juga tu, sama macam Kristian. Tak boleh baca doa sebelum makan tu. Macam orang Kristian, tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Macam orang Kristian sebelum makan, dia pakai pegang tangan depan makanan tu, dia doa, lepas tu pakai amin belakang, lepas tu baru terkedarah. Jadi kita orang Islam ni pun jaga, baca bismillah sudah. Allahumma barik lana tak ada. Padahal Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar, sunat baca doa Allahumma barik lana tu. Dah kita nak ikut doktor tu kan nak ikut Imam Nawawi, saya nak tanya. Dia tiba-tiba dia kata tasyabuh menyerupai orang kafir. Orang nak berdoa, antara tempat mustajab doa bila kita nak makan. Sebab tu ulama larang untuk gaduh depan makanan, depan rezeki. Tuan-tuan ni baca, tak ada menyerupai orang Kristian apa tak ada. Tuan-tuan muslim-muslimat, dah tu kalau hang kata berdoa sebelum makan tu menyerupai Kristian, yang hampa duk pakai topi sudu serupa nak pergi minggah tu tak serupa dengan orang kafir. Kan dia duk pakai topi lagu tu. Topi tu mai pada mana tu Islam ajak ke apa? Dak, orang kafir yang ajak. Itu hang pakai apa? Hai, kami pakai oleh kerana panas terik matahari, pala otak hang terik matahari, pakai waktu malam. Tu tak kira tasyabuh tu.
Orang mufti topi sudu. Pagi ni geram ni pasal jahat nak mulut mereka ni. Bila kita tengok ni, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut mereka ni menyebabkan orang Islam awam ni, tuan-tuan muslim muslimat, memandang rendah pada golongan-golongan alim ulama. Satu, masalah isu qada sembahyang. 4 mazhab sepakat kata wajib qada bagi orang yang tertinggal ataupun orang yang sengaja tinggal. Wajib qada. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Wajib qada sembahyang. Tiba-tiba mai dia ni dia kata tak wajib qada. Oh, kalau lagu tu susahlah kalau orang tinggal sembahyang 20 tahun dah nak kena qada. Amboi, sedap dia. Tuan muslimin muslimah. Nah, golongan-golongan yang menimbulkan kecelaruan ni tak suruh ikut lah. Nampak? Golongan-golongan orang yang tidak ada tasawuf. Mereka tidak pandai nak menghormati hati orang lain. Tuan-tuan ni mengeluarkan pandangan-pandangan yang syaz, yang ganjil. Supaya apa? Supaya lebih masyhur. Lawan ni tuan-tuan ni. Esok kita nak pergi buat perhimpunan awak. RUU 355 tu. Padang Rabuk. Nak menyatakan sokongan dan nak menunjukkan kesatuan orang-orang Islam dalam tanah air kita ni. Apabila Islam diperkotak-katikkan, dihina, dicaci maki, dibuat gurauan dan sebagainya, kita terasa terpanggil sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah. Walaupun ini baru nak menunjukkan sokongan atas pindaan rang undang-undang, tuan-tuan, belum lagi dipindah, baru tunjuk sokongan. Banyak dah tentangan baik daripada orang kafir, orang bukan Islam. Ada juga segelintir orang Islam yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka, menyatakan untuk juga melakukan perhimpunan menentang sokongan ni, RUU ni. Dia orang Islam, dalam IC dia bin dan benti, agama mereka agama Islam, tetapi dalam hati mereka, tuan-tuan muslim, dia tak mau tengok Islam ni tertegak dan berdaulat. Padahal tidak ada kena-mengena pun orang bukan Islam. Yang pun nak lawan pasal apa? Inilah sunnatullah. Apabila kita nak menegak dan mendaulatkan Islam setakat yang kita termampu, sepatutnya kita menegakkan hukum-hukum Allah, hudud, qisas, ta'zir, diyat. Tuan-tuan ni, tapi oleh kerana kaedah-kaedah yang perlu kita tempuhi, halangan-halangan yang begitu banyak, tuan-tuan muslimat, susah nak buat bila mana tidak ada kuasa yang mutlak. Maka kita cuba juga, tuan-tuan ni, masuk melalui ruang hukuman ni, tuan-tuan. Dalam masalah lain kita boleh ikut Islam. Dalam masalah ibadah, tuan-tuan ni, syariat ni dia ada ibadah, dia ada munakahah, dia ada muamalah, dia ada jinayah. Dalam bab ibadah kita semayang pula ikut apa yang syariat suruh. Mayang lohor 4 rakaat, mayang maghrib 3, mayang isyak 4, mayang subuh 2. Ikut, tuan-tuan muslimin muslimat. Segala syarat sah, segala rukun, sunat ab'ad, sunat hayat, semua kita reti belakang. Tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam bab munakahah, nikah kahwin, cerai berai, ikut juga syariat. Tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam bab muamalah, berjual beli, berhutang piutang dan sebagainya, pinjam meminjam, bab sosialisme, percampuran kita antara masyarakat, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, pun kita ikut syarak. Bila mai tang jinayah, nampak? Menentang masing-masing. Sedangkan kita ni, tuan-tuan ni, kenalah sokong untuk memperkuat ataupun memberatkan sedikit hukuman-hukuman yang sedia ada lah ni, pasal ringan sangat. Inilah tujuan dia, kita nak beratkan supaya hukuman tersebut dapat membendung dan mendidik manusia jangan mendekati maksiat. Kerana hukuman Allah yang Allah Ta'ala tetap dalam Al-Quran ni bukan hukuman yang zalim. 100 rotan untuk penzina, 40 rotan untuk peminum arak zaman Rasulullah. Sayyidina Ali kata, orang minum arak ni, kata Sayyidina Ali, zaman Rasulullah 40 rotan. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun 40 rotan. Bila mai zaman Sayyidina Umar, samanin 80 digandakan sekali ganda. Maksud apa? Nak bagi pengajaran pada orang yang lain, jangan duk terlibat dengan arak. Tuan ni, sebab arak ni, dalil pengharaman arak ni bukan turun sekaligus arak itu haram, tidak. 3 dalil turun. Nampak? Yang pertama hanya, tuan-tuan, sebelum Allah Ta'ala nak haramkan arak ni, Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Allah Ta'ala cerita tentang keburukan arak yang sangat besar, mudarat yang sangat besar. Pasal apa? Pasal masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu, kalau dengan arak ni tak boleh pisah. Macam mana kita orang Melayu pagi-pagi duk kena tarik, lagu tu lah puak-puak ni dengan arak. Dalam rumah ni ada masing-masing arak.
Maka dia turun beransur-ansur. Allah Ta'ala yang pertamanya habaq kata arak ni banyak kemudaratan berbanding sedikit sahaja dia punya kebaikan. Maksud dia kata ulama dalam bab perubatan begitu begini. Hak lain mudarat lah kau. Bila turun ayat ni Nabi cerita, para sahabat ambil langkah berjaga-jaga. Masih lagi minum, tetapi kurang. Turun ayat kedua. Mengatakan apabila kamu nak mendekati salat, wala taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu semayang dalam keadaan kamu mabuk. Makna hang nak semayang, jauhkan minum arak. Masih duk minum lagi, tetapi bila nak semayang, jangan. Nampak? Turun yang ketiga. Baru turun innamal khamru wal maisir. Nampak? Wal ansab wal azlam. Sampai habis ayat rijsun min amali syaitan, baru turun nak tu. Bila turun nak tu, Nabi pun cerita sesungguhnya arak, judi, tenun nasib dan sebagainya ini rijsun min amali syaitan. Sahabat-sahabat yang dengar balik rumah masing-masing, pecahkan betul-betul arak. Tung-tung yang mereka duk simpan layak arak, tuan-tuan, mereka pecahkan. Ada yang menangis oleh kerana sayang, tapi perintah daripada Allah mereka utamakan dulu. Sebab tu kita nak memberatkan hukuman yang sedia ada ni, ringan sangat, orang tak erat. Tiba-tiba ada puak-puak yang menentang. Dan puak-puak yang menentang tu kalau bodoh jahil tu tak apa, ada golongan-golongan yang dikenali sebagai agamawan. Tuan-tuan ni, dia mengeluarkan pandangan-pandangan dan kenyataan supaya orang Islam ni boleh ambil itu sebagai alasan tidak menyokong sokongan ini, tidak menyokong usul ini, tidak menyokong pindaan yang kita nak buat ni, supaya undang-undang tu lebih berat lagi. Daripada 6 rotan nak naik pergi ke maksimum 100 rotan. Bukankah itu seperti mana yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran? Nampak? Cadangan. Nak lului tak tahu lagi berapa, tapi kita cadang maksimum tu 100 rotan untuk yang berzina dan sebagainya. Dia pergi bawa keluar. Jadi orang awam jahil ni bila tengok dia bercakap, betul juga, tengok dengan dalil tu. Ni kata manis cakap. Saja dia letakkan di hati-hati orang awam, orang Islam ini untuk tidak yakin dengan Islamnya. Bawa mai contoh-contoh jahat no, tuan-tuan muslimin muslimat. Dia kata yang kalau nak buat hudud ni pasal apa? Patut hang murnikan Islam. Murnikan Islam apa dah puluh tahun dah. Kita ni tuan-tuan muslimat. Tak tengokkah di negara-negara luar tu? Tengok macam mana Sudan. Mereka pun potong tangan. Adakah negara mereka aman? Duk berbunuh-bunuhan, kotok, berperang sama sendiri. Siapa tu? Kes kecurian tak kurang pun. Tengok di Pakistan pun potong tangan. Dia bawa contoh jahat. Ni kata perangai jahat ni, hati perut jahat. Orang bila dengar tu orang kata tiga no, buat hudud pun siapa tu, nampak negara kotor, hang tengok negara orang kafir. Tunjuk pula contoh tu, hang tengok negara orang kafir. Betapa aman mereka, depa buat hudud dengar. Oh tuan-tuan, ni merosakkan pemikiran. Oh kalau lagu tu nak ambil contoh lagu tu, saya kata buat hukum Allah Taala ni semua selesai belaka, seronoklah tuan-tuan muslimat. Lagu tu hang tak payah sembahyang lah. Pasal apa? Pasal Tok Guru ni Aziz kata membidas kata-kata jahat ni. Ada kalau hang kata lagu tu hang tak suruh semayang. Pasal semayang ni tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni mencegah daripada hang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, kejahatan. Tapi bila hang duk semayang, bila kita duk semayang, kita duk buat lagi benda kotor, benda fahsyak, benda mungkar, benda maksiat ni. Semayang. Tapi bila buat tak maksiat, buat juga. Lagu tu tak suruh semayang. Pasal semayang hang tidak mencegah pun. Boleh buat lagu tu. Maksud dia sebagai seorang Islam yang beriman tuan-tuan, kita duduklah muhasabah diri. Kita ni hamba Allah. Kita ni bangsa makhluk yang akan hidup di dua dunia. Dunia akhirat, dunia nyata ni dengan dunia akhirat tuan-tuan ni. Dalam dunia akhirat ni kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dunia ni lah tuan-tuan ni sebagai hamba Allah, sedar diri kita ni hamba yang hina. Apa tujuan kita hidup? Untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk mengangkat segala perintah-perintah yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni, sedaya upaya. Walaupun kita tahu kita ni hamba yang dhaif dan hina, tapi bila mai tanpa perintah Allah ni, kita mengangkat, menyanjung setinggi-tingginya. Usaha untuk buat juga. Hak tu tujuan kita ni. Bukan menyebarkan pahaman-pahaman yang mengelirukan masyarakat.
Bukan menyebarkan pahaman-pahaman yang boleh menghilangkan keyakinan masyarakat terhadap Islam. Dan tuan muslimin muslimat, banyak sangat lah ni. Sebab tu kita kena ingat di akhirat esok Allah Taala nak tanya, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Jibril alaihi salam turun mai kat Rasulullah. Jibril tak bagi peringatan kepada Nabi. "Ismal ma syi'ta fa innaka mayyitun," kata Jibril. "Hai Muhammad, hang nak hidup lagu mana hang hidup, tapi kena ingat, fa innaka mayyitun, hang akan mati." Bukan kata dia Jibril tu peringat Nabi untuk kita semua. Nak habaq dekat kita ni, hang nak hidup lagu mana? Hang nak hidup cara baik kah, cara jahat kah? Terpulang kat hang. Allah Ta'ala bekalkan kepada hang akal dan nafsu, juga panduan Al-Quran dan Sunnah. Hang nak ikut cara hidup mana? Cara hidup baik kah, cara hidup jahat? Allah sikit pun tak heran. Kalau hang jahat, kalau hang ingkar, kalau hang lawan perintah Allah, sikit pun tidak memberi kesan kepada Allah. Yang memberi kesan, hang menganiaya diri hang sendiri. Kerana neraka Allah itu cukup untuk meletakkan kalau keseluruhan anak-anak Adam ni, kalau mereka ingkar dan lawan perintah Allah, neraka itu cukup luas untuk menempatkan keseluruhan manusia yang ingkar. Jibril kata, hang ingat hang akan mati. Hidup macam mana hang nak hidup? Hang nak hidup cara baik kah, cara jahat kah? Tapi ingat, mati. I'mal ma syi'ta, hang buatlah apa yang hang nak buat. Tapi perlu diingat bahawa semua itu ada ganjaran dan balasan. Dia boleh peringat Nabi, hang nak buat baik, hang nak buat jahat, hang nak duduk dengan orang hak zalim, ataupun hang nak duduk dengan orang hak memperjuangkan Islam. Walaupun banyak tentangan, benda ni biasa tuan-tuan. Zaman Rasulullah, bila Rasulullah bawa Islam, tentangan lagi teruk. Kita tak kena siksa lagi. Zaman Nabi kena siksa teruk. Bilal bin Rabah kena londeh baju, ikat kaki tangan, jemuk atas padang pasir, panas terik tu, sampai melecok tubuh badan belakang ni, melecok kulit ni, pasal panas terik tu tuan-tuan ni. Letak pula atas pasir, batu-batu tu bila panas kena matahari tuan-tuan, panas melecok. Tak cukup dengan tu, ikat pula kaki Bilal ni, heret dengan kuda ku atas padang pasir tu. Papa kita lah ikat kaki, kaki ni diikat, tali tu diikat pada kereta motor. Dia heret kita, dia bawa motor atas jalan tak ni, jadi guna. Oh tuan-tuan, Ammar bin Yasir, mak pak dia dibunuh depan mata dia, Sumayyah dengan Yasir, oleh kerana ikut Rasulullah, oleh kerana ikut Muhammad, kena siksa teruk. Sebab tu biarlah kita istiqamah tuan-tuan muslimat. Kan Nabi sebut dalam hadis, "Ala inna ra'al islamu dairah faduru ma'al islam." Jaga-jaga akhir zaman esok kamu akan melihat Islam itu umpama roda, sat duduk di atas, sat duduk di bawah, berpusing umpama roda. Maka bila Islam itu duduk di bawah, dipijak-pijak, diinjak-injak, dimaki hamun, macam-macam di label. Faduru ma'al Islam, duduklah kamu dengan Islam. Ala inna sultana wal kitaba sayaftariqah. Jaga-jaga juga akhir zaman esok kamu akan melihat pemerintah, pemimpin dengan Al-Quran ini bertelingkah, tak sependapat. Saya terdekah. Maksud dia apa? Bila Quran suruh buat macam ni, pemerintah kata jangan, macam tu tak sesuai, kita buat macam ni mendatangkan hasil. Tu kata bertelingkah. Quran kata B, Quran kata A, pemerintah kata B. Fakunu ma'al kitab, duduklah kamu dengan Al-Quran. Kok mana cerita apa? Ala innal umara ya'maluna li anfusihim la ya'maluna lakum. Jaga-jaga akhir zaman esok kamu akan melihat pemerintah, pemimpin yang mereka ini bekerja melakukan tugasan untuk diri mereka sendiri, untuk anak bini, untuk kroni-kroni mereka sendiri, bukan untuk kamu sebagai seorang rakyat. Puak-puak ada kuasa yang memerintah, yang memimpin, buat kerja nak mengenyangkan perut masing-masing, anak bini, perut kroni-kroni. Bukan buat kerja untuk rakyat. Dan kata Nabi SAW, wa in ata'tumuhum, apabila kamu taat kepada mereka, mereka akan menyenangkan kamu. Hang duduk di kalangan mereka, membenarkan mereka, senang hidup di dunia. Wa in asaitumu, tapi kalau kamu ingkar, kamu bantah puak-puak pemerintah hak lagu ni, kata Nabi, hang tak setuju dengan puak ni,
qataluhum. Mereka akan menyusahkan kamu, mereka akan memerangi kamu, mereka buat macam-macam untuk menyebabkan kamu ni jadi susah. Tukar tempat kerja, pecat dan sebagainya. Tuan-tuan muslim-muslimat, Nabi pesan dah kat kita, kita ambillah peringatan. Berjaga-jagalah dengan orang-orang pada akhir zaman ini yang menjual agama dengan harga yang sedikit, dengan habuan dunia yang tak seberapa, yang sementara. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Jangan duk jual ayat-ayat aku ni dengan harga yang sedikit. Jangan. Kerana apa? Azab yang menanti itu sangat pedih. Kita lah ni banyak sangat ni tuan-tuan muslimat, kelalaian yang tertumpah ke atas kita ni. Lalai kita dengan dunia ni banyak. Saya dan tuan-tuan sama saja. Dalam bab ibadah ni kita kurang tumpuan. Dalam bab Islam ni kita kurang sokongan. Masing-masing kadang-kadang buat hal masing-masing. Sepatutnya kita tunjukkan kesatuan. Kalau orang kafir boleh bersatu untuk menjatuh dan memastikan Islam itu tidak tertegak, kenapa Islam, orang-orang Islam yang beriman sendiri, tuan-tuan muslimat, buat ambil perkara ni sambil lewat? Ada juga segelintir orang Islam yang duduk dengan orang kafir yang duk cuba menjatuhkan Islam. Puak-puak lagu ni lah mendatangkan ketidakhormatan orang-orang bukan Islam kepada orang Islam. Kalau dulu orang bukan Islam hormat kepada Islam, lah ni tidak lagi. Mereka boleh kritik ikut dan mereka. Pasal apa? Mereka tengok sebahagian orang Islam pun lagu tu. Puak-puak ni pun tak apa yakin dengan agama mereka. Jom kita tumpang tu Allahu Akbar. Bila nak main tentang agama kita ni, kita nak memperkasakan undang-undang yang bersabit dengan agama dan orang-orang yang beragama kita sahaja. Apa perlu hampa masuk campur? Kalau tidak, tak payah duk buat himpunan-himpunan aman lagu ni tuan-tuan. Ni pasal agama Islam, agama persekutuan. Apa hak orang bukan Islam nak masuk campur agama kita? Agama mereka ada, kita masuk campur. Hampa duk berarak, hampa jam jalan-jalan, hampa nak kena tutup jalan, orang nak pergi kerja apa susah, ada kami bisa marah. Walaupun kita boleh marah ataupun kita boleh halang tu, tapi kita tak halang agama lain nak beramal dengan. Silakan. Bila mai tang kita, masing-masing masuk campur. Sampai nak kena buat himpunan lagu ni tuan. Pasal apa? Pasal ada tentangan. Ni orang kata nak buat Islam, agama yang benar. Dia banyak halangan. Tak apalah, tribulasi, mehnah tu kita harungi. Kerana itulah antara usaha kita, peluh yang menitik, lengah kaki yang kita dapat, Allah Ta'ala bayar dengan ganjaran pahala mudah-mudahan tuan-tuan muslimat. Jadi jawapan di hadapan Allah. Jangan jadi orang yang berkecuali, nak lagi orang yang menentang tuan-tuan. Wal'ayazubillah tuan-tuan. Yang ni baru rang undang-undang. Dia mai esok bila mana kita nak menegakkan hukum-hukum Allah yang Allah Ta'ala sudah sebut dalam Al-Quran, lebih banyak tentangan sebenarnya. Baru rang undang-undang kita usul, baru kata nak pindah ni pun betapa ramai puak-puak munafik, puak-puak kafir duk tunjuk muka yang sebenar. Tak setuju tuan-tuan ni. Buat pula himpunan nak menghalang, nak mengganggu gugat. Allahu Akbar. Macam-macam dakwah disebarkan untuk nak bagi orang ni supaya tak sokong, supaya pandang rendah. Lah ni berjaya ni agenda orang kafir. Untuk jadikan ulama ni simbol, dikutuk, dimaki hamun. Untuk jadikan ulama-ulama ni golongan yang tidak dihormati, yang sepatutnya mereka dihormati kerana mereka alim ulama. Lah ni tengok rakyat Malaysia kebanyakannya dengan alim ulama ni depa maki hamun betul. Allahu Akbar. Tak macam 2-30 tahun dulu. Tuan-tuan tengok dulu 2-30 tahun, tahun 70-an, tahun 80-an. Kita jangan kata ulama. Ngentuk imam kita takut dah. Ngentuk imam kita hormat. Tok imam jalan nak main masjid, kita duduk belakang dia naik basikal nak pergi kedai. Kita berani tak potong tok imam naik basikal? Tak berani duduk kayuh pelan tu sampai duduk imbang badan sampai jatuh. Nak potong tok imam tak berani. Bukan ulama, baru tok imam. Adab tuan-tuan ni. Tok Bilal hormat sungguh, padahal Tok Bilal je. Di sisi Allah Tok Bilal ni hebat pasal dia ajak orang sembahyang. Dia azan tu ramai mana yang dengar, lepas tu ramai tu pula main sembahyang, dia boleh pahala belakang. Oh tu kata untung Tok Bilal, walaupun gaji 750 campur Elon Jakim RM50 800. Tapi pahala besar. Dengar ni. Lagi jangan pula Tok Bilal kata, oh kalau lagu tu cantik Ustaz noh, elok. Saya azan sudah. Depa sembahyang saya boleh pahala, saya tak gaduh. Jangan luku pula.
Tok Bilal pun kena main. Dia ambil mudah. Dia kata, saya panggil orang main ramai lah tu. 3 sah ni. Boleh ikut saya duduk belakang minum banyak kopi. Oh, jangan. Itu kewajipan. Tuan-tuan ni. Jadi kita ni duduklah dengan orang yang memperjuangkan Islam, tuan-tuan ni. Duduklah dengan alim ulama. Kita baru boleh anak kita cari alim ulama. Kita nak mati esok kita cari alim ulama. Bila kita hidup ni kita duduk dengan orang kafir. Kita hidup ni cara orang kafir. Allah Akbar, sayang sungguhlah. Betul-betul lah kata-kata ulama, tuan-tuan ni. Orang Melayu ni dia ambil Islam 2 tempat ya. Waktu beranak, waktu mati. Waktu beranak ni orang boy azan di telinga. Padahal dia lawan Islam, tapi hak sunnah tu dia ikut. Hak wajib ni ikut Islam. Azan tu sunat saja. Bila boleh anak ni azan, orang boleh bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut sunnah. Patut hang tak ya azan. Hang nyanyi lagu negara aku kan. Di telinga budak dah nak perjuang kebangsaan sangat, nyanyi lagu negara aku. Biar budak tu celak kata pelik ni. Lepas tu lepas azan ni tuan-tuan dia ambil pula sunnah nombor 2 belah mulut dengan buah kurma pula dah. Tak ada buah kurma, pergi beli buah kurma. Tak pakai ayak masak biasa ni, pakai ayak zam-zam. Tak ada ayak zam-zam, tak belah mulut. Nampak panggil tutup guru, ustaz-ustaz ni, ustaz nak minta tolong mai belah mulut cucu baru boleh, alhamdulillah. Ustaz pun pergi di rumah nak belah mulut anak, ustaz tanya ayak pakai ayak apa ni? Ayak masak biasa. Dia seeloknya pakai ayak zam-zam. Oh, ayak zam-zam dah. Tunggu Ustaz nak pergi beli. Orang boleh pakai kurma, pakai ayak zam-zam. Tu hak lawan Islam tu. Patut tak biar buah kurma. Buah bearing motor lah mulut cucu tu. Baru betul. Ayak tak biar pakai ayak zam-zam, buah ayak cak. Ataupun ayak bateri. Pasal hang nak lawan Islam. Bila hang boleh anak, boleh cucu, pandai pula nak ikut Islam. Bila besar anak tu ajak macam orang Yahudi Nasara. Tapi yang seronok nak ambil Islam balik bila mati. Bila mati ni ambil Islam balik. Mandi. Lepas tu kapan. Nak kapan mayat tu. Orang kapan. Orang balut mayat tu dengan kain selain warna-warna putih. Dia marah. Tak pernah orang buat balut kain warna hitam. Ada pula. Boleh tak orang mati kita balut dengan kain kapan warna biru. Pasal dia ni berdengung macam kuat ni. Dia kata, esok saya mati esok, kain kapan berwarna biru gelap lah. Kalau boleh ada lambar dacing. Bila balut lagu tu dengan kain kapan hak warna selain daripada putih, dia marah. Dia kata tak pernah orang buat. Gila. Kain kapan ni orang pakai warna putih. Siapa duk ajak orang pakai warna lain? Padahal sunat dan afdal saja kain kapan warna putih. Nah, habak hak lain warna daripada putih tu harus. Nak bubuh warna-warni, balut dengan bendera Malaysia, dah patriotik sangat, boleh? Bukan ada dosa apa? Harus warna lain daripada putih. Dalam ngaji, tu kata. Kain kapan balut apa semua, semayang pula jenazah. Ikut Islam bila nak mati. Sopa TV tu. Buka siaran awal pukul 6 pagi, bubuh Quran dulu, TV kan? Bubuh Quran dulu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Habis Quran negara pula. Lepas tu tengah-tengah lagi pukul 12, pukul 1, pukul 2 cerita Hindustan. Cerita orang pakai spender saja. Cerita campur-campur drama, maksiat tunjuk depan mata. Sagi bila nak habis pukul 12 lagi dia bubuh Quran pula. Pandai TV. Dia alim 2 tempat ni. Buah mula dengan buah lain. Kita manusia pun banyak hidup lagu tu. Buah mula hidup ikut Islam. Lembek, lemah lagi. Bila tengah kuat ni kita lawan Islam. Padahal kita duduk menumpang di bumi Allah. Kita tumpang bumi Allah. Kita tumpang rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kita makan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Hidup atas nikmat kurniaan Allah. Tuan-tuan ni. Dah lah tumpang duduk di bumi Allah. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan ni. Nak nikmat semua tak pernah tak mencukupi. Semua dapat hak kita minta tuan-tuan ni. Tiba-tiba mai tang hukuman Allah. Kita tolak. Ini kata bodoh sombong. Sebab tu bila kita sedar diri kita ni hamba Allah yang hina dina, yang lemah ni tuan-tuan ni. Sentiasalah berazam dalam diri ni untuk memertabatkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun banyak halangan dalam hati ni matlamat kita satu saja. Selain daripada aku mengabdikan diri kepada Allah dalam bab ibadah, dalam masalah jenayah pun aku nak juga syariat Allah Ta'ala tertegak. Pasal Allah Ta'ala sebut je lah tuan-tuan muslim.
Maka tidak ada bantahan dan halangan, tidak ada bantahan, tidak ada argument, tidak ada question lagi. Terima bulat-bulat dah. Nah, cuma kaedah pelaksanaan itu ulama tolong susun supaya ianya nampak seragam. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana kita nak menghukum satu-satu keadaan jenayah ataupun kesalahan tersebut? Dia mesti bersabit dengan dengan macam-macam benda tu. Bukan senang nak potong tangan orang, bukan senang nak sebat orang, bukan senang nak rotan orang dan sebagainya. Dia banyak benda nak kena sabit. Islam ni bukan agama menghukum, tapi agama mendidik. Bila dididik, bila sebut agama mendidik ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kata kalau rotan pun jangan sampai berdarah. Nampak? Rotan pun tak boleh besar-besar. Ni rotan besar ibu jari macam dalam penjara tu memang terbit isi daging. Nah, isi pungkok tu memang terbit dah besar sangat. Tarik pula siapa nak pukul bola gol. Islam bukan suruh lagu tu. Dia ada didikan dalam hukuman. Bukan nak mengaibkan pasal dia tutup muka walaupun buat dia khalayak ramai. Supaya orang ramai boleh ambil peringatan tu, dia teruk juga no kena no. Jadi orang tak berani, yang berhajat, yang ada azam nak buat maksiat, bila tengok kena, tak berani aku. Dekat minum arak segelas tu kalau kena 40 rotan lagu ni depan orang ramai, kalau segan aku tak mau. Tak minum, tak mau. Tu tujuannya nak didik orang ramai. Tuan-tuan muslim-muslimat. Itu apa yang kita nak lawan? Boleh kerana agenda politik kita. Nampak? Bak makan kedarah, cari makan dan sebagainya ni, kita letak Islam di tepi. Sayang betul lah orang lagu ni. Nah, jangan utamakanlah kehidupan kita kerana perintah Allah tu lebih utama. Jadi kita jadilah manusia ataupun orang-orang yang tuan-tuan muslimin muslimat ada azam untuk melihat segala apa yang Allah Ta'ala perintah ni tertegak di muka bumi Allah Ta'ala sendiri. Pasal kita tumpang duduk ni. Nah, kita tumpang. Tuan rumah bagi kita tumpang. Tuan rumah bagi kita makan. Tuan rumah tak minta duit sewa, duit AP tak pernah minta. Oksigen nak kita hidup sedut ni tuan-tuan ni ada kena bayar. Tak kena bayar. Maka bila tuan rumah minta tolong, takkan kita nak buat hampir buat ni raya. Nampak? Makna belagak sombong lah kita sebagai orang yang menumpang ni. Nah, sebab tu kita tuan-tuan muslimat, biarlah huduh-huduh lemah-lemah kita, komand-komand kita ni dalam hati kita ni, kita nak segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ni kita tinggikan. Orang yang menentang, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Kita bukan membenci mereka, tetapi kita membenci sifat munafik yang mereka tunjukkan. Nampak? Dalam bab kita nak mempertegakkan Islam, nak memperbaiki ataupun nak mendaulatkan Islam yang duduk di muka bumi sendiri ni, banyak halangan dan tentangan. Kita benci sifat-sifat lagu tu. Sifat mencambahkan kekeliruan dan sebagainya. Kita takut ni, takut dengan azab Allah. Takut dan nah, kalau umat yang terdahulu duk tunjuk keingkaran dan kelalaian lagu ni, Allah Ta'ala turunkan azab yang sangat pedih. Tuan-tuan tengok kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Thamud tu, Nabi Saleh, kaum Hud, kaum Nabi Hud dengan kaum Nabi Saleh. Bila Nabi masuk ke tengah-tengah kaum dia untuk menyebarkan mengajak mereka mengesahkan Allah, depa kutuk dan hina Nabi. Nabi Hud turun pada kaum Ad, Nabi Saleh turun pada kaum Thamud. Dua-dua kaum ni kaum yang terdekat, kaum yang Allah Ta'ala cerita depa ni punya kehebatan teknologi, binaan-binaan mereka canggih. Depa tebuk bukit-bukit buat rumah, buat bilik, sama elok pula tu, cantik ukiran ataupun pahatan mereka tu. Bukan guna tadano, tak ada guna kren katu, tak ada. Pakai pahat ni, daripada bukit tu depa tebuk buat rumah. Seorang ada 2 biji rumah, satu rumah di luar, satu rumah dalam gua. Guna waktu musim sejuk. Bila musim sejuk duduk di luar ni tak tahan, masuk dalam gua. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan muslimin muslimat? Kaum Ad, kaum Thamud. Oleh kerana kehebatan mereka dalam bidang arkitektur, dalam bidang binaan dan sebagainya, bila turun Nabi utusan yang diutuskan kepada mereka, ajak supaya mengesahkan Allah, tinggallah sembahan berhala apa semua ni, mereka tolak. Sombong dan bongkak mereka dengan kehebatan yang Allah Ta'ala kurniakan, pinjamkan kepada mereka. Betul tak? Akhirnya Allah Ta'ala turunkan musibah yang menenggelamkan keseluruhan mereka, termasuk binaan-binaan mereka yang dibangga-banggakan. Entah. Nuh, tengok di sempadan Yaman dengan Oman, dekat Hadramaut tu. Nampak? Kota yang dipercayai kota kaum Ad dan Thamud, binaan-binaan yang canggih-canggih mereka Allah tenggelamkan 20 meter dalam muka bumi. Lah baru jumpa tuan-tuan muslimat, bila korek nampak ada tiang Roman yang diukir sama elok. Ada batu bata, dinding-dinding yang nampak, ada bukit-bukit yang bila mereka tengok ni ada ukiran macam rumah dan sebagainya. Dipercayai kaum Ad dan kaum Thamud. Itu peringatan-peringatan.
yang Allah Ta'ala tinggalkan untuk kita umat akhir zaman ni ambil pengajaran. Kerana apa tuan-tuan muslimin muslimat? Kerana Allah Ta'ala cerita banyak dalam Quran ni tentang musibah yang telah pun menimpa kaum-kaum yang terdahulu oleh kerana mereka ingkar pada ajakan Nabi mereka. Kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, bila Nabi Saleh ni tak berhenti, tak berputus asa masuk berdakwah pada mereka untuk mengesahkan Allah, mereka ni sampai panas telinga, tak tahu dah nak kata apa kat Saleh ni, jenis pekak ni. Kita kata kat dia buat takhirat, esok dia main pula. Akhirnya apa yang mereka buat? Mereka cabak Nabi Saleh. Inilah pengakhiran ni, kaum-kaum yang ingkar. Bila mereka duk kata macam-macam, para utusan, para Nabi ni tuan-tuan ni, mereka tak heran dengan kutukan lagu tu. Tuan-tuan, tetap domai juga dakwah, akhirnya mereka cabak. Nabi Nuh pun kena lagu tu. Nabi Nuh dicabak oleh kaum dia. Dia duk kena kutuk, duk kena kata bodoh, duk kena kata gila. Dia tak heran, esok dia main pula. Akhirnya cabak. Kaum Nabi Nuh kata, weh Nuh, kalau betul lah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, ni hang habak kat Tuhan hang, suruh dia buat turun main azab, kami nak tengok. Takat mana sangat musibah yang dia boleh buat turun main. Lepas pada itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, tunjukkan kebenaran ya Allah. Allah turunkan banjir besar. Kaum Nabi Saleh, mereka cabak enggak? Mereka tak tahu dah nak buat lagu mana supaya Nabi Saleh ni tak mai kat mereka. Akhirnya mereka kata, Saleh, kalau betul lah hang ni Nabi ni dia ada kelebihan. Kalau betul hang ni Nabi, hang tunjuk kat kami kelebihan. Tu hang nampak bukit batu tu. Tu hang nampak bukit tu, hang bawa keluar unta sekok dari bukit tu. Hang tengok, kami nak tengok. Kalau boleh bawa keluar, ni kami ikut hang. Tu dia. Ambil lagu tu. Maknanya acikrak jari. Hang boleh buat, kami ikut. Nabi Saleh dengan mukjizat seorang Nabi dan izin daripada Allah, tunjuk di bukit tu, bergegak tuan-tuan, keluar unta betina. Sekor unta keluar. Coh jalan. Tengangau kaum-kaum dia hak cabak ni. Duk ingatkan tak boleh, rupanya keluar. Akhirnya dia tuduh Nabi Saleh ni sihir pula dah. Hang ni pandai ni sihir Nabi Saleh. Nabi Saleh no. Ingat kami nak percaya ke? Nampak jahat. Bila Nabi Saleh letakkan syarat, nampak, bila ada unta ni, hampa kena ikut jaga aku pula. Ni arahan Tuhan aku. Kena ambil ayak dalam telaga ni, tak boleh ambil hari-hari dah. Macam mana sebelum ni, tiap-tiap hari kita boleh ambil. Mulai pada hari ni, unta ni, kita perlu bagi dia. Kena selang sehari. Kita ambil ayak sehari, unta ni minum sehari. Hari dia minum, siapa tak boleh ambil ayak ni? Ingat baik-baik. Mula-mula okey. Lama-lama, kaum Nabi Saleh ingkar ni berasa susah. Oh, boleh payah lalu boleh duk ambil hari-hari, sehari sebotol. Ni pasal unta tu sekok ya, nak kena ambil selang sehari. Dah lah kena ambil selang sehari, sekali ambil 2-3 botol pula jadi susah. Akhirnya buat rancangan untuk bunuh, untuk sembelih unta. Bila sembelih unta tu tuan-tuan ni, Nabi Saleh pesan awal dah, jangan mengapa-apakan tuan-tuan muslim-muslimat unta ni, kerana azab yang sangat dekat. Kalau hampa duk buat tak tahu jangan duk ganggu. Wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum. Tuan-tuan ni, jangan duk buat apa-apa kat unta ni. Hampa buat, azab yang sangat dekat. Mereka buat juga. Nabi Saleh bagi amaran, tak apa, hampa buat. Hampa sembelih, hampa bunuh. Hampa tunggulah salasata ayyam. Seronoklah hampa, bersukarialah hampa selama 3 hari. Hampa duduk di rumah, hampa nak seronok, melompat ke apa, 3 hari ni hampa melompat. Akan turun azab. Maka Allah Ta'ala binasakan kaum Thamud dengan hujan batu dan gempitan suara di langit yang menyebabkan mereka ni mati. Habis tuan-tuan. Itu kaum-kaum yang terdahulu. Bila mereka ingkar, Allah Ta'ala turunkan musibah secara cepat. Lepas tu kita ambil lah peringatan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Sebelum turun azab ni kaum Thamud ni, Allah Ta'ala tunjuk alamat-alamat ni, tanda langit gelap, mendung langit siapa nak hujan. Lepas tu kita bila main musim hujan, nampak langit gelap, mendung tu jangan seronok sangat. Adat kata nak hujan, tapi boleh jadi tak. Zaman Rasulullah biasa jadi. Aisyah kata Rasulullah ni bila tengok langit mendung gelap lagu tu, aku tengok Rasulullah ni tak senang duduk. Dia tengok langit gelap, dia masuk sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang, dia pergi tengok pula. Berulang kali, Aisyah kata. Sampailah Aisyah tanya, ya Rasulullah, awak yang jadi lagu ni. Nabi kata, aku takut melihat keadaan langit yang begitu gelap. Kerana inilah keadaan langit sebelum turunnya azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Makna sebelum Allah Ta'ala turunkan azab, menghapus ataupun memusnahkan kaum Ad dan kaum Thamud, langit gelap lagu tu.
Rasulullah kata, aku teriak, aku takut, aku sayau, turun azab yang sama. Tu yang masuk sembahyang. Minta, ya Allah, jauhkanlah azab dan musibah. Sebab tu kita, tuan-tuan, ambil peringatan lah. Bila mai musim-musim langit gelap semua ni, tuan-tuan ni, hujan tak menentu, lagi kena panas dan sebagainya. Kalau ni akhir zaman dah. Nabi kata dalam sebuah hadis yang lain, wal mataru qaydan. Hujan jadi panas, maknanya hujan kurang. Ambil peringatan lah. Nah, nampak langit gelap, beringat muhasabah, ya Allah, jauhkanlah musibah yang memudaratkan, ya Allah. Turun hujan, hujan biasa, baca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Turun hujan, hujan lebat sampai air naik banjir dan sebagainya, merosakkan tanaman dan sebagainya. Sunat kita bertakbir, tuan-tuan muslimin. Nah, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat lah pada kita bersama-sama. 7.45 lah, tak ada nak cerita bab semayang. Tadi nak sentuh juga bab semayang duduk, masalah semayang duduk ni. Tapi tak dan lah, tengok dengan masa. Nah, cerah nerang lah, lapar nasi tu. Masalah semayang duduk, tuan ni, jangan kita ambil mudah lah semayang duduk. Ramai orang lain dia ambil mudah. Walaupun dia tak apa sihat, dia boleh semayang duduk, tapi dia pergi duduk atas kursi. Ingat, nak semayang duduk ni pertama sekali buat macam Nabi buat. Duduk di bawah dulu, iftiras, duduk tahiyat awal. Tapi ustaz tak mampulah duduk lagu tu, sakit pelipat belakang lutut ni ustaz. Nak duduk lipat kaki tak boleh, sakit. Maka bila hang tak boleh duduk lagu tu, menyusahkan hang untuk bergerak dalam melakukan perbuatan solat, maka barulah boleh duduk atas kursi. Orang panggil madhabul kursi. Madhab atas kursi. Hang tak ada ni, mutakhirin ini. Tapi bila hang duduk atas kursi, jangan ambil mudah. Kalau hang boleh berdiri walaupun 10 saat, wajib berdiri. Waktu nak angkat takbir, dia duduk kira, kalau duduk atas kursi tu boleh angkat takbir waktu duduk. Tak boleh. Hang boleh berdiri, wajib berdiri walaupun sah. Kalau duduk boleh berdiri sikit tapi tak berdiri, tak sah maya. Nampak? Boleh berdiri ustaz, saya angkat takbir berdiri dah 10 saat saya pening. Lepas tu saya kena duduk. Okey, duduk tak apa. Tapi ingat, tengah duduk tu kalau berasa segar untuk berdiri balik, wajib berdiri balik. Bukan semata-mata hang duduk atas kursi tu duduk Ni dah dia rasa boleh berdiri, dia duduk juga atas kursi. Pasal selesa, seronok dah duduk. Satgi dia rokok pun atas kursi, hak lagi teruk dia sujud pun atas kursi. Jaga sembahyang lagu ni tak sah. Kalau hang boleh turun sujud di bawah, wajib turun sujud di bawah. Daripada atas kursi tu, jangan duk ambil mudah sujud, ambil isyarat lagu tu saja. Kalau kita boleh terjun pergi bawah di lantai tu, wajib 7 anggota sujud bagi kena. Lepas tu ustaz nak bangkit antara dua sujud tu sakit berlipat. Bukan suruh hang duduk tu. Bila nak bangkit antara dua sujud, bangkit duduk atas kursi balik Lepas tu sakit nak sujud pula, turun balik. Bila kita ada kemampuan untuk buat, jangan sesekali kita ambil ringan untuk tidak buat. Nampak? Kerana menyebabkan mayang kita itu tidak sah. Tu mayang atas kursi, jaga baik tuan-tuan semua. Jadi untuk perincian dia tak dan lah tuan-tuan, kita sebut cara ringkas-ringkas lagu tu lah. Nah, tolong berjaga-jaga. Sebab mayang duduk ni dia bukan nanti sakit, sihat pun boleh sembahyang duduk. Mayang atas but, atas benda-benda yang tak stabil, atas tilam tebal. Bila berdiri atas tilam tu tenggelam kaki, tak boleh nak imbang, boleh sembahyang duduk walaupun hang sihat. Mayang waktu perang, tuan-tuan ni, waktu perang boleh sembahyang duduk. Takut bila berdiri ni musuh duk nampak kita tengah sembahyang, dia main serang, ambil kesempatan. Sembahyang duduk waktu kita ni salas al-baul. Waktu kita kencing tak lawas, bila berdiri cek keluar kencing, berdiri keluar kencing. Tapi bila duduk tak apa. Boleh sembahyang duduk. Ataupun sembahyang duduk oleh kerana nasihat daripada doktor ataupun pakar-pakar perubatan yang dipercayai, yang siqah. Doktor kata, pak cik jangan berdiri banyak lah. Kalau berdiri banyak pendek umur. Macam Tuan Ahmad ni sepuh. Kena jalan merangkak dalam gua. Hang berdiri pendek umur. Jadi atas dasar tu kepercayaan kita tu siqah pula tuan ni. Memang ada pengalaman sebelum ni. Kalau penyakit lagu ni jangan berdiri banyak. Jadi boleh mayang dulu. Muslimin muslimat, tapi pada kadar lah, bukan senang-senang ikut dan kita buat suka hati, tak boleh. Islam tu mudah, bukan untuk dipermudahkan. Ala kulli hal kena mengaji selok-belok dia. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita buat ni tidak sia-sia, insya-Allah muslimin muslimat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kesedaran pada kita bersama-sama. Insya-Allah jom sama-sama lah esok kita sama-sama tunjukkan sokongan kita turun meramaikan himpunan aman supaya orang bukan Islam, musuh-musuh yang dalam Islam, musuh dalam selimut ni boleh buka mata. Ramai lagi orang Islam yang bangun untuk mempertahankan agama. Jangan kacau, jangan cabak. Tuan-tuan muslimat. InsyaAllah mudah-mudahan.
Dan sebelum saya habis, tuan-tuan muslimat, saya nak maklum kat tuan-tuan yang saya tengah mengumpul dana untuk membina sebuah surau. Saya dah beli sebuah tanah menggunakan duit sendiri, duit simpanan sendiri, habis dah 107,000 tanah. Lah ni dalam proses nak bina surau, habis dah duit, tak ada dah. Tak tahu nak buat, nak cari kok mana lagi. Kita buat kutipan untuk siapa-siapa yang berhajat nak bersedekah, nak berwakaf dan sebagainya. Kita nak bina surau. Tanah yang kita beli tu dekat Sungai Jagung, tanah bendang yang ditambut. Nah, 2 lot. Sebenarnya duit beli tanah tu ada sikit lagi, tak bayar. Tuan tanah duk tanya 3-4 kali dah, tapi tak apalah. Saya boleh retiak yang tu, saya nak cari, saya nak buat juga pahala. Nah, saya nak hadiah kat arwah mak saya dan sebagainya. Cuma untuk pembinaan surau ni kita tidak ada dana yang tetap. Siapa yang berhajat untuk bersedekah, nak menyumbang dan sebagainya, untuk kita bina surau ni untuk penduduk setempat tu. Bila kita buat surau ni, tuan-tuan muslimat, kita tujuan yang pertama nak panggil orang main berjemaah. Sebab di situ dengan masjid agak jauh, 3 km. Jadi manusia ni dengan bila jauh ni malas lah. Nampak? Kuliah-kuliah pun kadang-kadang orang tak apa pergi kawasan tu. Jadi bila kita nak buat surau ni, termasuk dengan kuliah-kuliah yang kita nak sediakan. Saya ada seorang adik perempuan yang duduk mengaji di Mesir. Dia nak habis dah lebih kurang setahun lagi. Bila dia balik main, dia di antara tenaga pengajar yang saya nak letak di situ supaya boleh mengajar muslimat ni ilmu-ilmu fardu ain, bab mengaji Quran dan sebagainya. Nah, biarlah kita dekati orang-orang yang payah nak pergi ni, biar kita susah payah lagu tu. Nah, kita basuh. Depa bila dekat-dekat ni pakat nak main belakang. Nah, lama-lama ada kesedaran untuk mengaji walaupun jauh dan sebagainya. Nak tarbiyah tu. Nah, jadi tujuan kita untuk bina surau ni. Jadi kalau tuan-tuan ada berhajat, ada duit lebihan dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah menyumbang. InsyaAllah saya akan manfaatkan sebaik mungkin harta ataupun sedekah yang tuan-tuan berikan tu, insyaAllah tuan-tuan ni. Nah, boleh letakkan di atas jadah di luar, insyaAllah. Kalau tak ada RM1 hubung 10, tak apa. Tak ada 10 hubung 100. Nah, insyaAllah tuan-tuan ni. Duit tu ada sebenarnya, tapi hilang. Bila hilang tu saya pun cari, retiak lah, cari pita mana duit tu 30-40 ribu hilang. Rupanya bila tidik ada duit tu duduk di Sungai Ulang dalam poket tuan-tuan. Nah, jadi bawa keluar balik, bawa main balik. Ini bukan saja-saja ni. Nah, banyak cantik, ambil pergi balik. Nah, insya-Allah sama-sama lah. Nah, takat mana yang kita termampu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.